educate rakyat Malaysia ni, especially siapa yang gaji besar tapi tidak ada tabungan. Melampau. Yang gaji besar tak ada tabungan ni, stay. Sebab tuan-puan kena belajar secara formula yang saya sampaikan ni. Tak payah mau ikut semua formula. Satu je formula tuan-puan. Masalahnya banyak orang pakai formula suka hati. Siapa dekat sini jujur dia pakai formula suka hati menabung ataupun saving duit setiap bulan? Komen saya lah tu. Siapa dekat sini yang dia insaf dan dia tahu dia lah orang yang menabung emas pakai cara suka hati? Jadi hari ni harga emas RM560. Patut kena saya beli hari ni. It's always patut. Jangan sibuk tengok harga. Tuan-puan, cuba amalkanlah tips yang saya sampaikan ni. Jangan sibuk tengok harga. Ada duit lebih, menabung saja. Okey, siapa-siapa dekat sini yang bulan ni belum lagi dia menabung 10% daripada gaji, astagfirullahalazim. Ni sudah berapa hari bulan tuan-puan?